Kita biar je pintu terbuka. Terkejut semua. Hai, Assalamualaikum. I'm Joho Gamers. Welcome back to my channel. Okay guys, so untuk video kita pada kali ini, Ira akan main game Roblox Exam Week. Game ni ialah game seram di mana kita kena kumpulkan ke semua nama dia, kertas-kertas yang kita perlu kutip macam jawapan gitu. Sebab tengah exam macam tu, kita nak soalan bocor, jawapan lah macam tu. Kalau korang nak tengok Ira berjaya ke tak selesaikan game ni, korang kena tengok video ni sampai habis. Okay, so tanpa bermasa, let's go. Kita nak main 2 orang. Jom main 2 orang. Ira takut sebenarnya. Main seorang je lah. Kita challenge. Difficulty normal, confirm. Okay guys, doakan Ira ya guys. Okay, doakan saya ya. Okay, doakan saya ya. By the way, karakter kat dalam ni semua botak. Tengok ni. Habis lah mana karakter kita pun tak tahu dah. Semua karakter dalam ni botak. Wih. Okay, find 10 pages of exam answers. If you can, kalau kita boleh. Oh, maksud dia kita kena cari exam task, exam answer tu kalau kita. Tapi kita kena hati-hati. Okay, boleh lari. Kita explore dulu. You are not alone. So that mean kita akan kena kejar something ke? OMG. Bunyi apa tu? Weh, tutup lampu. Sabar. Apa? Bertunduk. Okay, tunduk je macam tu je. Okay. Gelap lah pula kat lampu. Okay, kat sini tak ada apa-apa. Ada medkit. Pick up. Okay. Dia dah dengar something Siapa tu? Hello? Ni apa tu tu? Jangan main kat tu lampu, bahaya. Okay, kita teruskan ke sini. Seram lah. Kat pintu. Okay, ada apple ni apa? Sekejap. Dia dengar something. Interact, eat apple. You help. Oh, ni untuk help kita. Okay. Wih, apa tu? Sekejap. Ira nampak something tadi. Oh my god. Rasa dia ada kat sini Okay, tak apa, kita kena berani. Bunyi apa tu doh? Bunyi apa tu? Okay, kita akan cari 10 pages. Assalamualaikum. Kena make it. Okay. Dah ambil seorang ni. Challenge. Oh, kena boleh ambil satu je. Okay. Apa benda main pintu? Ini kat sini. Wait, tutup. Apa benda tu? Tak nak. Astagfirullah. Pakai. Si bayi nak ambil make it tau. Hold. Oh my god. Cepat. Okay.
Tak nak keluar tak boleh ke? Takut. Kuat dia bunyi dia. Sabar sekejap. Pick up. Kalau lah. Buka lampu. Tak nampak. Tak ada. Okay, go. Yes. Oh my god. Okay, answer page pertama. Lagi 9. Bismillahirrahmanirrahim. Kat belah sana kita tak pergi lagi. Tapi kalau dia dekat sana macam mana? Macam mana kalau dia dekat sana? Macam mana kalau kita kena takat dengan dia sekali? Aduh. Dekat mana? Tutup pintu. Lari. Luar ni. Makan. Okay. Duh. Wih. Apa? Wih, lari tu. Bangunlah. Okay, kita ulang balik. Sebab apa ni? Reconnect. Okay, kita start daripada sini lah. Okay, make ambil dulu. Jangan lupa. Okay, ada buku. Wah, awak dah jumpa. Okay, pick up exam page. I'm not alone. Open this door. Yo. Ni green key card. Okay, kita ingat kat sini ada green key card. Ingat tu, green key card. Okay. Tak ada apa-apa. Tak ada. Ira. Ada energi bawah tu, tak perasan. Patutlah kita tak boleh lari tadi. Okay, kalau bunyi bising tu maknanya dia ada. Okay, kalau bunyi bising. Ni red key card. Kalau dengar bunyi orang macam tengah marah. Okay, sabar jap. Dekat situ. Oh my god. Cik baik terperasan. Okay, tak apa. Kalau lalu tu mampu ni. Macam mana nak keluar ke tak Takut tu. Okay, tu dah je. Lari. Buka pintu ni. Duh, pergi mana tu? Lari tu. Buka lampu. Oh my god. Weh, tak ada energi. No. Okay, kita berjaya. Okay, kita ada red key card. Kalau korang tengok kat bawah tu ada red key card dengan ni black key card. Okay, black key card tadi kat mana? Dia buka lampu sikit. Tak nampak. Kok ada buku kat sini. Kat situ ada jalan. Okay. Let's go. Ira dengar dia buka pintu tu. Dia boleh buka pintu ke? Oh my god. Macam mana ni? Okay, dah dengar tapak kaki. Sakit jantung main game ni. Okay. Dia ada. Okay. Yo. Apa benda tu? Asal dia jerit tu? Tutup pintu. Tutup lampu. Takut dia main game ni. Sekejap. Wait, dia boleh masuk benda ni. Weh, yo. Oh my god, man.
Aduh, macam mana ini? Ira tak tahu. Ira dah sesat dah sekarang ni. Tak tahulah kita nak pergi mana sekarang ni. Kita ada black keycard dengan red keycard. Sekarang ni black keycard dengan red keycard nak guna kat mana? Sekejap. Kita start pergi sini dulu. Okay. Oh yes. Okay, answer nombor 2. Okay, lagi 8. Okay, sikit lagi. Don't worry. You got this, Iris. Oh, ini pintu tadi. Tadi sikit. Tak apalah, simpan energi dulu. Oh yes, black keycard guna ni kan. Okay, turun bawah. Kantin tu. Ni tempat dia ni rasanya ni. Kok. Okay, simpan tenaga. Ni pool. Itu buat apa tu? Apa Ira buat tu? What am I doing? Kita kena ambil medkit. Oh, dah. Dah ambil. Buku. Saya memerlukan buku jawapan. Nak exam ni. Cik, dengar dia dulu. Dia ada. Okay, makan dulu. Okay. Tunggu. Oh. Ira jumpa. Okay, 3. Okay. Lari sikit. Okay, bawah ni dah. Cik, tengok dulu kat luar ada apa. Kita ni main keluar je. Ni blue keycard. Tandas. Come on, dalam tandas tak ada ke? Tandas. Ni apa function buku kat situ? Kenapa buku kat dalam tandas? Mana boleh baca buku dalam tandas? Boleh ke? Tolong. Risau. Dia ni bukan boleh percaya sangat. Okay. Apa tu? Baik kan? Tak apa-apa dah. Kita ada medkit kan? Okay, ada medkit. Yo, pergi bapa guys. Apa dah? Belah lah. Oh my god, man. Banyak jump scare dalam game ni je. Wih, terkejut tu. Siapa medkit dekat ni kat sini. Okay. Classroom. Okay. Tu kat apa? Okay, boleh. Tak ada apa-apa. Yo. Tutup pintu. Okay. Sabar. Dia masuk ke? Shoo, dia ke depan tu. Pergi. Oh my god. Dia keluar. Hai, takut sumpah. What the fish, man. Dia kat depan mata je. Kita kat mana ni? Oh my god, seram tu. Ya Allah. Tutup pintu. Buku jawapan. Saya memerlukan buku jawapan. Apple Vita. Tak mau apple. Tandas apa ni tu? Yellow keycard pula. Ni macam mana ni? Okay, kita pergi belah sana. Sabar sekejap. Tutup pintu. Okay, kita kena main dengan lampu. Dia tertarik dengan lampu. Sabar sekejap. Okay. Kau. Tak ada tu. Macam mana ni kawan?
Ini semua Ira dah cari ni. Dah sini belum Okay. Tak ada. Ni kalau bunyi tu, kita kena tutup lampu. Standby. Kita ada apa-apa. Terus lagi. Ni macam dah pusing-pusing duduk kat sini. Sekejap Ira dengar something sumpah. Ikut tutup lampu. Duduk sini lah. Jangan duduk dekat sangat dengan pintu. Bahaya. Oh my god. Risau. Okay, jangan ini video tadi. Sekarang ni kita nak pergi cari yellow keycard ni. Kita nak kena pergi atas. Kita kena check balik tempat ni. Tak ada. Oh tu. Oh my god, yes. Oh, pensel lol. Ingatkan tu tadi. Maklum lah, pensel tu warna kuning. Okay, sabar sekejap. Kat mana tempat kita pernah pergi? Sini dah pergi. Oh, ni ada yellow keycard tu. Oh, ni bilik ni. Bilik apa ni? Oh, blue keycard. Yes, kita kena pergi kat pool. Boleh tak? View security camera. Oh, kita boleh view. Kita kat mana tu? Okay, kita tutup dulu. Sabar sekejap. Bulan security camera ni. Okay. Benda tu. Tutup. Okay. Minum jerit pula tu. Tak apa-apa tau. Okay, kita nak pergi tandas pula. Nak pergi pool. Pool kat mana pool? Dia kat mana tu? Ni pool. Okay. Oi. Okay, bla. Yang kacau aku. Sibuk je. Kita dah tak takut sangat dah kan? Kita dah okey je. Okay, dah keluar. Dah tutup lampu pun ikut juga. Tak apa-apa tau. Okay, kita kena pergi dekat pool. Lari tu. Dia kat belakang tu. Dia tak nak pandang belakang. Shh. Ni kalau okay. Kau minta ni. Boleh buka. Oh, pool. Okay. Tutup pintu. Oh my god, yes. Go. Risau tu. Oh my god. Pool ni betul je ni. Jom. Okay. Lek. Okay, macam mana kita nak? Okay, make it jangan lupa ambil. Seram tu main game ni. Dia ada. Oh my god. Mana ni? Tak nampak tu. Slow sikit. Sana ada jalan ke? Oh, tak ada. Kat mana nak cari ni? Dalam ni macam tak ada. Apa function pull switch ni? Okay.
Oh, boleh sorok. Okay. Dalam ni locker ni tak ada apa-apa Tak boleh buka dulu sana. Okay, simpan tenaga. Ush, seramnya lah main game ni. Okay, kejap. Ira dah pusing satu sekolah. Cuma nak cari yellow key card sebab kita nak pergi atas ni. Locker. Oh my god. Tolonglah mana semua. Okay, kita biar je pintu terbuka. Terkejut aku sumpah. Aduh lah. Macam mana lah dia kat situ. Kita nak pergi. Penat lah game. Oh my god, penat. Okay, lari sikit. Oh, kat sini lah. Tak perasan kita lalu sini tadi. Okay, lagi 6. Oh, ada pintu. Okay. Okay, ada pintu kat sini. Ada medkit. Kat sini ada tandas. Oh, yellow key card. Yes. Okay, mantap kali. Okay, kita boleh dah pergi pintu. Kita boleh naik atas dah. Ira harap kita boleh keluar lah. Kat sini ada apa-apa? Tak ada. Okay. Let's go. Naik atas. Buka. Tu. Shush. Dia tahu dia kat depan tu. Alamak dah dia ni. Keluarlah woi. Kenapa lah dah sibuk-sibuk kat tempat orang ni. Bila keluar penat tu. Okay, cepat. Lagi 6. Sikit lagi. Buka pintu ni. Okay, buka pintu ni. Okay, tembus je. Besar dia sekolah ni. Banyak no pintu. Oh yes. Lagi 5. Oh, ada Ipan kat sini. Ipan. Apa? Ya. Sekejap borak dengan Ipan sekejap. Okay. Tak ada. Yo. Dia nampak lah. Aduh. Pergilah ke tempat lain. No, you died. Lagi tu tak ada medkit. Oh no. Lagi 5 buku tak jumpa. Ipan lah ni. Ipan masuk terus kalah tu. Okey lah guys, sampai di sini saja video kita pada kali ni. Hopefully korang enjoy lah video Ira ni, okey? Ira minta maaf kalau ada terkasar bahasa, tercarut ke apa, okey? Malangnya kita tak berjaya sebab waktu last tu Ira lupa nak ambil medkit. Patutnya Ira ambil medkit tu, kalau tak Ira dah boleh revive dah. Aduh lah, macam mana dah lagi 5 buku tu, sikit lagi. Aduh lah, depan belakang. Okey lah guys, jangan lupa untuk like, subscribe, comment and share video ni pada kawan-kawan, okey? Dan jangan lupa untuk tekan on notification korang supaya korang boleh dapat info terbaru tentang video Ira, okey? Oh, by the way, Ira nak cakap dengan korang, jangan lupa subscribe YouTube channel Anomali, iaitu YouTube channel akaun baru Udin Gaming.
Iaitu sepupu Ira lah. Ira nak korang support dia juga, okay? So, itulah sahaja daripada Ira. So, bye. Assalamualaikum. Bye-bye.